Okey, selamat petang, salam sejahtera. Hari ini kita buat sumbangan sayur-sayuran rahmah di flat Puchong Permai. Jadi hari ini kita lihat lebih kurang 200 lebih keluarga datang hari ini untuk menerima sumbangan sayur-sayuran percuma lah di kawasan sini. Jadi saya rasa terima kasih pada Cik Suhaimi selaku pengurusi di taman ini dapat bekerjasama untuk menjayakan program. Jadi Hands bersama bantu bersama kita untuk mengagihkan sayur-sayuran percuma di kawasan sinilah. Sementara itu kita juga memberi taklimat kesihatan, penjagaan gaya hidup sihat dan sebagainya. Jadi banyak soalan-soalan pun ditanyakan, masalah mata, masalah kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Jadi kita beri kesedaran pada mereka pentingnya penjagaan kesihatan setiap hari. Hai, selamat petang. Assalamualaikum semua. Okey, petang ni yang mana kita dapat lihat ada sumbangan sayur-sayuran daripada Dr. Kanan and the team, daripada Hands. So saya bagi pihak penduduk mengucapkan ribuan terima kasih kerana petang ni kita dapat dengarkan taklimat untuk kesihatan, yang mana sini golongan daripada kanak-kanak sampai warga emas ada petang ni. So kita dapat berkongsilah sikit pengalaman berkenaan kesihatan dan penjagaan makanan. Terutamanya kita utamakan kesihatan makanan yang berunsur sayur-sayuran. Sebab seperti saya ambil sedikit macam mana Dr. Kanan beritahu tadi, sekarang ni ramai anak-anak muda kita kurang makan sayur. Dia lebih gemarkan makanan-makanan segera. So dari sini Dr. Kanan pun dapat berkongsi. So saya pun berharaplah semua komuniti kita mulai hari ini kita cuba masak sayur untuk anak-anak. Jadi dengan mulanya sayur tu di dapur, jadi dia akan terdedah pada anak-anak kecil. Sikit sebanyak kemungkinan dia mungkin akan mengenali sayur-sayuran lah. Itu pentingnya sayur-sayuran untuk kesihatan.